Macam gini lah. Macam sopan sikit. Okay. Ready. Okay. Apa ada dalam beg dia? Okay. Apa ni? Apa wow? Okay, korang diam-diam. Okay, bang. Abang dah lama dalam accent kan? Abang dah mic tinggi sikit. Dia tertutup. Tinggi sikit. Tak mana kat hidung boleh sangkut. Dekat. Sini ikut. Okay. Okay, abang dah lama dalam agensi Maxson Realty ni. Tak, baru lagi. Baru lagi? Okay, baru tak barulah kita anggap Abang Haizul ni dia macam senior lah korang Dia macam senior. Okay. Apa pendapat abang lah kan? Saya nak tahu apa pengalaman abang dan apa cabaran abang ceburi dalam bidang macam ni. Pengalaman saya yang paling sedih, saya pernah lupa diri lah. Okay. Nah, saya pernah, ini saya share tu pengalaman saya yang paling saya menyesal sekali. Saya pernah terlupa diri dalam tanah ni tau. Saya, biasalah kita dikenali. Bila kita dikenali, saya join property, orang lagi kenal. Lepas tu video yang saya buat pula kadang viral, FYP lah apa semua. Timbul satu perasaan keriakan tu tau. Nasib tak kena sihir bang. Keriakan, belagak, sombong, lepas tu bodoh rupanya perasaan tu. Itu 2 tahun 2 tahun? 2 tahun benda tu. Saya tak sedar benda tu berlaku. Okay. 2 tahun apa riak? 2 tahun riak. Betul. 2 tahun riak. Okay. Kalau dulu nak lepak macam ni, minta maaf lah, saya tak buat. Kesombongan kita ringkaskan. Kesombongan masa tu Abang Haizul ni 2 tahun kurang. Betul lah. Saya bila terkenang balik pengalaman lama tu kan, macam bodohnya aku rasa kan. Bila ingat balik ni dia. Okey, kesombongan dan kebodohan. Okey. Cuma ni saya paling menyesal lah. Sampai saya sendiri, saya dah block saya punya potensi untuk naik jadi leader. Okey. Ni saya cakap terang sini